Facebook last seen 2 minutes ago. Instagram 5 minutes ago. TikTok WhatsApp 1 minute ago. Quran last year Ramadan ago. Ni Allah bagi panjang usia sikit ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buat tahun ni, belum tentu tahun depan tuan-tuan boleh sampai. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Papan Kampung Pertama Bandar Baru juga dah. Oh, tempat saya Batang Pauh. Seluruh ahli kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Pertama-tamanya saya menzahirkan kegembiraan saya dapat mai balik ke masjid ni. Setelah sekian lama, saya ingat saya semai, waktu saya mai dulu ni, tiang penuh lagi ke depan ni. Masjid banyak tiang waktu tu kan depan ni. Walaupun nama Masjid Papan tapi tak ada papan. Lebih banyak batu dalam masjid batu. Dulu saya ni, tempat ni sebenarnya tak asing bagi saya. Saya biasa duduk Taman Najib Mak Amin dulu. Tingkat 4 tu atas kali tu. Subhanallah, beberapa ketika yang dulu lah. Ala kulli hal, saya seronok bila tengok dalam jadual ada Masjid Papan. Tak sabar masa nak main malam ni. Takdir cerita, hari ni anak saya masuk hospital tadi. Pagi tadi waktu kuliah subuh dia kena ketik dengan tebuan. Ada pergi klinik, tak tahu jadi ke mana, doktor refer terus ke hospital. Lepas tu saya Muhammad pergi uruskan dia dekat hospital tadi. Balik main dan mandi tukar baju. Pederah main dengan motor lah. Kalau main dengan kereta pakai tak sampai lagi ya. Itulah cerita dia. Kok yang bertanya-tanya pasal apa main dengan motor, itulah sejarah dia. Ala kulli hal, tak apalah. Tuan-tuan doakan bagi dia selamat. Hari ni dia dapat rehat di hospital. Yang doktor nak pantau tengok sampai esok lah ke mana. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan yang baik. Kita berada melepasi daripada Sya'ban, nisfu Sya'ban. Maksudnya kita tak berapa lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni merupakan bulan yang sangat istimewa. Sebab tu Nabi SAW sebut tentang kelebihan-kelebihan Ramadan ni. Sallallahu alaihi Muhammad, sehingga sepatutnya kita yang beriman di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ni, dia rasa seronok dan excited dia untuk masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan boleh tanya sendiri, hati ni rasa lagu mana bila nak masuk bulan Ramadan ni. Tuan-tuan yang main masjid ni saya rasa okey kot. Dulu-dulu tak tahulah. Dia main nak kena puasa pula dah lah. Dia ada seronok dia banyak jenis. Ada orang seronok sungguh nak masuk Ramadan pasal ibadat dia. Tak sabar nak pergi pasal nak pergi mayang tarawih lah, nak baca Quran banyak lah. Nak tang puasa tu berat sikit lah. Tang lain tu kira okey lah. Lagi nak apa dia punya keseronokan dia nak masuk Ramadan tu, dia bayang seronoknya pada ibadat. Ada orang seronok nak masuk Ramadan tak pasal apa? Berniaga. Betul? Duduk kira dah, tuan-tuan tahu dah dia punya preparation ni nak masuk niaga ni bulan Ramadan ni, bukan bulan Sya'ban ni, berapa bulan sebelum ni dah. Dah pergi dah turun dah apa, dah buat calculation perkiraan dah beli bahan-bahan mentah apa semua, buat preparation. Sebab masuk satu Ramadan sampai habis Ramadan dia pasar Ramadan.
Ada orang seronok lagu tu. Ada orang dia tak seronok langsung nak masuk Ramadan. Dia main Ramadan dia rasa gelisah, dia kata sudahlah nak kena puasa pula, sekali nak kena pergi, sekali kalau tak pergi main tarawih sekali orang kata apa pula. Nah, orang kalau semua nak pergi tarawih dia tak pergi. Saya kata apa, dia pun ada urusan banyak nak kena buat, macam-macam duduk fikir. Tuan-tuan hanya tanya diri kita sendiri apa perasaan kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Pertamanya tuan-tuan, kelebihan daripada bulan Ramadan ini, Allahumma salli ala Muhammad, ialah bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan dosa. Nabi SAW sebut, man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa, di antaranya selama mana dijauhi dosa-dosa besar. Ada 2 perkara yang membawa kepada pengampunan dosa kita dalam bulan Ramadan. Kita ni banyak dosa. Ke tuan-tuan tak berasa macam ada dosa? Alhamdulillah Ustaz, tahun ni saya dilantik jadi AJK Masjid Papan. Semenjak dilantik jadi AJK Masjid Papan ni rasa macam tak ada dosa saya dah ni. Dia kata begitu. Tuan-tuan, lagi kita tak berasa kata duduk dalam dosa, itu menunjukkan yang kita sedang tenggelam dalam dosa. Dosa kita ni tuan-tuan, dia getak, dia ada getarannya. Bila seorang sahabat Nabi SAW masuk, Nabi tengah duduk bagi tazkirah, tengah duduk dengan para sahabat, dia masuk celah-celah orang. Para sahabat semua duduk tengok dia ni pasal apa. Tuan Nabi SAW tahan daripada jauh. Nabi kata, kamu nak tanya tentang albir dan al-ithmu, betul? Albir itu maksud baik, al-ithm itu maksud maksiat, jahat, betul? Dia kata betul ya Rasulullah. Itu mukjizat Nabi SAW, boleh tahu dah apa yang ada dalam hati orang. Tak sama macam kita pergi jumpa Tok Bomo, tak ada kita nak masuk lagi. Assalamualaikum Tok. Salam. Main pasal apa ni? Saya ni main Tok tahu dah. Betul. Tu bukan dia tahu, tu dia sangkap jarang. Jin ni kita, jin dia duduk dengan dia tu, dia tanya qarin kita, kata ulama lah. Nabi mukjizat. Kamu nak tahu tentang al-ithm, albir, kebaikan, ataupun al-ithm, betul dia kata. Minta fatwa pada hati kamu. Albir itu, kebaikan itu, kamu merasa tenang dengan dia. Kalau cerita benda baik, hati kita jadi tenang, kita jadi seronok, jadi gembira gitu. Ni macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, tentu rasa tenang tak? Tenang? Tenang lah baru 10 minit. Cuba 2 jam lagi, mau menyakap. Apalah nak berhenti orang ni. Tapi biasa, kalau sebut benda baik, dia tenang. Hati kita dia automatik tenang. Itu benda, kata benda tu benda baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, al-ithm itu, kemaksiatan ataupun kejahatan itu, hati kamu jadi gelisah dengan dia. Dan kamu benci benda itu dilihat oleh orang. Itu benchmark dia. Kalau sebut benda yang tak baik, kita nak buat, hati kita jadi gelisah. Tapi gelisah ni tuan-tuan, dia makin lama makin reda, makin lama makin reda. Dengan 2 keadaan. 2 keadaan. Dosa ni dia memang ada getak dia.
Tapi getak ni dia boleh hilang dengan dua keadaan. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, bila dia ulang-ulang benda maksiat, dia berulang. Contoh macam tuan-tuan ni gamak dah pakai seluar pendek ni, yang pakai tayak atas kepala ni. Gamak dah pakai seluar pendek. Kalau rumah pakai lah. Dah pergi keluar tu. Ni duk pergi main bola petang-petang kat Padang mana tu ni. Ada Padang kat apa? Bantan Ibu. Pergi main bola. Ada siapa ni pakai seluar pendek main bola tak? Terus dia angkat tangan, nampak teruk sangat. Tapi tak kot. Tapi tuan-tuan cuba try sekali. Oi, dia gelisah. Rasa macam kaki panjang tu. Rasa macam orang duk perhati, tengok segan nak pakai. Esok pakai lagi, lusa pakai lagi, minggu depan pakai lagi, bulan depan pakai lagi, lepas tu ulang pakai. Lama-lama dia rasa apa dah? Dah biasa. Jadi mangli dengan dosa. Orang yang dulu pakai tudung, lepas tu tak pakai tudung, dia mangli dengan dosa. Apa ni? Apa sini kaki karaoke, cuba angkat tangan. Sebarang saya kan ada karaoke keluarga tu. Maaf tak? Dulu tu mempuak dia tu. Dan ni tak buat dah. Masa yang tak buat dah, jadi orang masjid dah, tayak atas kepala dah. Dia ni. Tanda Allah Muhammad Muhammad. Benda kalau kita ulang buat, lama-lama dia akan hilang rasa dosa. Dia tahu kata benda tu dosa, tapi dia tak rasa. Macam tuan-tuan tengok berita. Yang baca berita tu orang perempuan tak pakai tudung. Dosa tak tuan-tuan tengok orang perempuan tak pakai tudung? Apa dia tak selalu tunjuk soleh kan? Cangguk tengok. Kalau betul kata ya betul. Kalau tak betul buat betul. Dosa tak tengok orang tak pakai tudung? Dosa lah. Tapi tu persoalan dia, rasa berdosa tak bila tengok? Tahu kata dosa, tapi rasa tak dosa. Tak tahu kata dah bila tengok berita tu, astagfirullahalazim. Tak ada lagi, tak rasa. Tahu pasal apa? Pasal mangli dengan dosa. Faham tak ni? Tu punca pertama, kita hilang rasa berdosa. Yang kedua, hilang rasa berdosa ni bila mana? Bila kita tangguh taubat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kamu. Tang minta ampun, cepat-cepat minta ampun. Waktu kita buat dosa tu, waktu tu kita ketang ni. Rasa macam, ya ada orang tengok aku ke, ya ada orang nampak aku ke, salah aku buat ni. Kalau waktu tu minta ampun tu, berasa macam bersungguh minta ampun kita ni. Ya Allah ampunlah, ya Allah ampun dosa aku, salah buat aku, tak patut buat begini. Tapi cuba tangguh esok. Tangguh lusa, tangguh bulan depan, tangguh tahun depan. Rasa tu sama tak? Rasa ketak tu sama tak dengan yang hari mula kita buat? Tak lah. Kesungguhan kita minta ampun pun tak sama dah. Tapi ingat, dosa tu tetap dah. Faham tak ni? Tuan-tuan, kita rasa macam okey dah ni, rasa macam tak ada apa. Okey dah lah ni, jadi orang baik dah. Usaha nak dia baik dah, duduk di masjid dah. Bayar jemaah tak tinggal dah. Jangan duk berasa dosa kita tu dah tak ada dah. Jangan duk berasa macam tak ada dosa dah aku lah ni. Boleh jadi dosa tu duduk dengan kita. Tapi pasal apa dah tak berasa dah? Pasal dua benda tadi ya. Mungkin duk bulan buat lah ni tak buat dah. Tapi yang kedua tu, mungkin duk tersimpan dosa tu pasal kita tak pernah taubat lagi dengan dosa tu. Betul-betul punya ada tak dosa yang kita rasa macam besar sangat kita buat dulu ni? Memberi faham tak faham ni? Ada tak benda kita buat dulu yang siapa pun tak tahu ni? Ni kawan kita duduk sebelah ni, duduk tengok kita ketayak dengan janggut. Dia tak tahu kita punya perangai dulu mana. Ni ni. Orang nak bagi kita haji. Memang kena ada haji tu. Nah, dia tu macam bapak tu. Dia tu membaik orang. Kalau mati masuk syurga tu ya. Dia pakai tak kira. Padahal dia tak tahu kita memang yang lagu mana dulu.
Yang dosa yang kita buat dulu ni, bila yang bangkit tengah malam qiyam menangis pasal dosa tu, amat mai. Bila yang duduk, ya Allah aku salah buat dulu ni, ya Allah aku tak patut buat dulu ni, ya Allah pasal apa lah aku buat ni. Bila amat mai. Tak benar. Padahal dia kena pengampunan lah, dia kena minta ampun lah. Dia kena, tapi kita tak tahu kan. Ni cerita kita ni, bukan cerita orang ni, bukan cerita siapa-siapa ni, cerita kita ni. Padahal tang dosa mesti ada pengampunan, mesti minta ampun. Dia tak pernah. Lepas sembahyang tadi, astagfirullahalazim, astagfirullah, macam tu lah. Last doa, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nabi teriak sampai basah janggut. Nabi bukan ada dosa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai berbekah ni kat mata ni, sampai berbekah beralok kat mata ni pasal punya kuat teriak. Sayyidina Abu Bakar lagi kuat teriak, padahal orang yang dijamin syurga. Kalau diambil iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tu, nak timbang dengan seluruh iman penduduk Madinah tu, tak boleh challenge iman Sayyidina Abu Bakar, tapi teriak setiap hari. Dah. Bila kita last teriak? Tahu pasal apa kita tak teriak? Tahu pasal apa kita tak pernah teriak dengan dosa kita? Tahu pasal apa? Pasal kita tak berasa berdosa. Kita tahu, tanya dia ada dosa tak? Ada. Tahu tak pernah buat dosa? Tahu. Pernah tak kita buat satu benda besar dulu? Saya tanya tadi. Tahu, kita mengaku kita pernah buat. Adalah dosa kita buat sendiri. Mungkin ada dengan kita pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin dengan kita ada pernah tunggang dulu. Mana tak pergi dulu, kau balik batu Feringgi mana tu. Semua lain-lain kita mau dulu ni. Benda kita tak buat dulu ni. Benda besar-besar dulu kita buat. Takut Allah tak ampun dosa kita. Maka Allah bagi kita apa tuan-tuan? Allah bagi kita Ramadan. Nombor satu, jalan nak bagi Allah jadikan Ramadan itu pengampunan kat kita. Nombor satu sekali, iman dan beriman. Beriman lagu mana? Beriman, tanda orang tu beriman, dia terzahir dengan perlakuan. Iman duduklah hati, bukan ada siapa tahu iman dia lagu mana. Iman kita ni masing-masing ni. Tapi perbuatan dia tu menzahirkan iman dia. Yang mulai malam-malam, tu tanda iman lah tu. Bukan ada siapa tahu. Faham tak ni? Sama dengan kita masuk Ramadan. Nak tahu kita ni beriman ataupun tidak, kesungguhan dia dalam bulan Ramadan tu nampak. Mai tarawih tak pernah tinggal. Ni saya nak tanya ni, umur-umur kita ni lah, patut tak tinggal tarawih hari ni? Tu cerita dulu umur 20, 18 ni cerita lah. Ni dah umur dekat 80, umur 70 lah, umur 60 lah. Tak patut tinggal tarawih. Tapi kalau 60 tinggal tarawih lagi, memang teruk tak ada orang bukan apa ni, masjid Bapan ni. Memang teruk tak ada. Kalau hampa boleh tinggal tarawih lagi, memang teruk tak ada. Tu ni. Macam tak orang mengaku ke nampak. Lungguhlah tuan-tuan. Tuan-tuan buktikan iman tu. Nombor satu, kita puasa. Tu bukti iman. Tahu tak? Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Titik ayat tak ada. Ni duduk dalam mulut ni boleh keluar ni. Telan tak? Tak telan tu. Tu iman. Kalau dia telan bukan siapa tahu. Sagi dia pergi mayang zuhur, kata ambo rajin sungguhlah Pak Hang ni main masuk Ramadan, mayang jemaah tak nak tinggal. Dia pergi masjid bukan pergi main jemaah, telan ayat pula. Rajin semua sama duk. Orang keluar dia tak tahu pergi mana ayat dia. Bukan ada siapa tahu pun dia minum ayat. Betul tak? Orang keluar biar kita pergi duduk dapur masak Maggi sorang-sorang. Tak ada siapa pun tahu. Tapi pasal apa tak buat, setiap ayat pun tak telan. Tahu pasal apa? Iman. Itulah iman. Faham tak? Nombor satu, iman kita ni dia main dengan puasa zahir kita. Nombor dua ialah
kita perbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW cerita kat para sahabat tentang seorang lelaki nama Syam'un. Syam'un ni ulama sebut dia ni salah seorang daripada para Nabi. Dia pergi berjihad, berperang 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. 1000 bulan, ni Bani Israel punya cerita lah. Dulu umur dia banyak-banyak. Kita perang 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. Kita hebat. Untunglah mereka, ya Rasulullah, orang dulu-dulu umur banyak-banyak 1000 tahun, 800 tahun, 500 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak orang umur 1000 tahun? Pakcik umur apa? 780 tu. Dia ada syau tu. Ada anak dara seorang tengah cari calon suami. Umur apa? Dalam 250 tu. Agaknya tu dia punya banyak umur. Kalau mereka boleh beramal 10% saja dalam hidup mereka tu, lebih daripada umur kita. No? 10% daripada mereka tumpu orang ibadat 10% tu pun dah 100 tahun dah. Nabi kata kita umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah bagi satu malam je, khairun, lebih hebat daripada 1000 tahun. Allah SWT. Tuan Haji umur apa ni? 18? Ha? Tahu? 60? Oh, muda lagi. 65. Dan tengok Haji umur 65. Boleh jadi usia amalan boleh pergi 2000 tahun apa? Dan bangun ni kan Isra' Mi'raj kan? Cerita Nabi SAW naik sampai Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah, kemudian ambil perintah semayang 50, kemudian turun sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya berapa? 50 kata umat kamu tak mampu naik turun. Itu ada ceramah Isra' Mi'raj ni. Cerita yang tu kan? Lah bila Nabi SAW nak keluar tinggal 5. Tu ada gaya Masjid Papan tak puas hati lagi, dia kata pasal apa Nabi tak naik sekali lagi dalam Ustaz. Kalau Nabi naik sekali lagi terus tak payah mayang terus dia kata. Nabi SAW turun, Allah kata kat Nabi SAW hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi Allah sebut, Allahumma salli Muhammad, walaupun 5 pahalanya tetap 50. Sebab pada setiap semayang kita tu Allah ganda 10 kali ganda. Kalau haji umur 65, 63, 65, tolaklah 10 tahun tak balik lagi, kira ambil 55. 55 hari pertama semayang maghrib, kata hari balik tu, Allahu Akbar sampai maghrib. Satu semayang tu macam semayang 10 hari pergi ke depan. Kita baru berdiri tadi ni. Semayang, pahala kita semayang pergi 10 hari, tidak kali 10 kan. Esok semayang lagi hari ke-11 sampai hari ke-20. Kemudian semayang lagi hari ke-21 sampai hari ke-20. Demikianlah kita nak semayang, pahala semayang kita pergi ke depan lagi, pergi lanjut ke depan lagi, lanjut ke depan. Faham tak tu? Kalau satu semayang nilainya 10 kali ganda. Kalau setahun semayang, setahun kali 10, berapa? Oh, teruk matematik orang ini. 1 kali 10. 10 tahun dah. Setahun semayang macam semayang 10 tahun. Kalau 55 tahun, tak 550 tahun dah semayang kita. Itu semayang seorang-seorang. Kalau kita main jemaah bagi ganda pula, lebih baik daripada 27 kali ganda. So, maksudnya kali pula dengan, kalaulah pada setahun itu semayangnya semua semayang berjemaah, maksudnya setiap semayang itu dah macam apa? 27 tahun. Kalau 10 tahun tak 270. Apa macam tak pernah kenal lah. Begitulah. Faham kan? Kalau 50 tahun, waktu kira sendiri kan, kita pun jam kat negara tu. Tuan-tuan, itulah kelebihan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan ingat, itu hari biasa. Masuk Ramadan, satu semayang dalam sebuah riwayat
Amalan sunat seperti amalan fardu. Amalan fardu berapa kali ganda? 70 kali ganda. Amalan sunat tadi macam amalan fardu, maksud semayang yang kita buat yang nama dia semayang sunat, semayang 10 kali ganda. Sebab tadi amalan fardu kita 10 kali ganda. Ingat ni? Maksudnya tarawih yang tuan-tuan buat tadi ni, yang tuan-tuan bukan tadi ni, yang tuan-tuan akan buat nanti, satu semayang tarawih tu macam semayang 10 tarawih. Kalau kita semayang 20 rakaat tarawih, macam kita semayang 200 rakaat tarawih. Sebab 10 kali ganda. Semayang fardu pula Allah kira 70 kali ganda. Kalau 70 kali ganda kali dengan 30 hari dalam semayang, 30 hari dalam sebulan, nilai dia lebih 5 tahun. 30 hari itu saja nilai dia lebih daripada 5 tahun. Kalau haji dah 50 tahun dah duduk semayang, duduk masuk Ramadan, satu Ramadan itu 5 tahun nilai dia, kali dengan 50, tak 250 tahun tang Ramadan saja. Tu tak kira tadi yang 500 tahun yang kita dah buat dia. Faham tak faham ni? Awak macam confused ni, nampak? Ni cara kita kira bodoh-bodoh kita lah, bukan kira main congok-congok katanya. Nilainya bukan boleh kira dengan akal. Tapi Nabi biasa duk bagi gambaran dengan jumlah pasal nak buat kita fikir. Sahabat tanya, bila Rasulullah kata, kamu pergi semayang jenazah, ada jenazah, kamu pergi ziarah jenazah, satu qiraat. Kamu mayang jenazah, satu qiraat. Kamu pergi iring jenazah, pergi kubur, satu qiraat. Para sahabat dia fikir, satu qiraat tu lah, besar Uhud tu. Nabi duk bagi gambaran supaya para sahabat boleh fikir, boleh nampak walhalnya pahala bukan boleh kira begitu. Faham tak ni? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin, bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 700 kali ganda. Bukan kira RM1 masuk dalam tabung kali 100 jadi RM700. Tapi bukan boleh kira lagu tu. Tapi Nabi bagi gambaran supaya kita boleh congak, boleh nampak besar gandaan yang Allah bagi pada pahala-pahala yang kita buat. Faham tak? Tuan-tuan, kalau satu Ramadan, satu semayang tu 70 kali ganda dan 30 hari tu nilainya 5 tahun, tuan-tuan tahu tak kalau tuan-tuan semayang jemaah, satu semayang jemaah yang kita buat, 70 kali ganda kali pula dengan 27 kali ganda, 1890 ni saya kira saja. 1890 kali ganda. Macam tuan-tuan semayang 1890 kali semayang. Satu semayang yang tuan-tuan buat secara berjemaah. Ada seorang imam, ada seorang makmum juga. Seorang naik imam, seorang naik anak makmum. Dan bahagi dengan 360 hari setahun, nilai satu semayang tu saja mencecah 5 tahun. Tadi 30 hari 5 tahun. Yang ni satu semayang tu saja nilai dah 5 tahun. Kali dengan 30 hari tak 150 tahun tentang satu Ramadan. 10 Ramadan dah kita. 30 Ramadan dah. Haji dah 50 kali Ramadan dah. Kali ya. Orang yang beriman tahu dia nak buat apa? Ni time dia aku kena buat sungguh-sungguh. Pasal dia percaya. Itu kata Nabi SAW bila sahabat tanya, Ya Rasulullah, qawlan fil Islam. Ceritakan kepada aku satu perkataan dalam Islam. Ya, aku tak tanya siapa dah melainkan kepada kamu, ya Rasulullah. Nabi kata, Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamahlah. Ulama kata apa? Syarat kepada istiqamah ialah iman. Istiqamah ni apa? Dia buat tiap hari, dia buat tiap hari, dia buat tiap hari, dia buat tiap hari. Itu istiqamah. Pasal apa yang hang buat tiap hari ni? Pasal dia percaya apa yang Nabi kata kat dia, maka lekat dia jadi buat tiap hari. Contoh, Sayyidul Istighfar. Sebab apa yang Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka
bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa apa yang kat tangan? Siapa tak apa yang kat tangan? Yang pada dua tak angkat apa masalah apa ni? Tuan-tuan, tahu tak apa kelebihan dari sujud istighfar? Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha min al-layli muqinan biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahli yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Siapa yang baca dia dengan yakin pada 11 siangnya lalu dia mati pada 11 siang tersebut, maka dia akan menjadi ahli syurga Allah. Siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malam dia lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Kita ni tak mati pagi, tak mati siang, mati malam ya. Betul tak? Saya ni saya teringat, saya singgah semayang lama dulu, 30 tahun dulu kot, 20 tahun lebih dulu kot. Surau dekat Seberang Jaya. Apa nama tempat tu? Taman apa tu kan? Saudara Muhammad ada taman flat kos rendah. Dia kalau kita turun daripada sini, turun bawah tu kan, turun bawah tu, naik tu, lepas tu dia simpang ke kiri tu, turun pergi roundabout tu kan. Masuk taman tu, dalam tu ada satu surau Al-Islam ke mana, betul? Betul kan? Taman apa tu? Taman tak tahu. Tenggiri. Saya teringat ada seorang, waktu tu saya singgah sembahyang zuhur, ada ustazah duduk mengajak muslimat, dia duduk baca hadis. Saya teringat sampai lah ni. Dan saya dengar tu sampai hari ni saya tak tinggal biiznillah baca Sayyidul Istighfar. Sebab dia sebut, dia kata apa? Makcik berapa lama dah ada beramal dengan ni? 10 tahun dah semenjak dia dengar tu. Pasal apa makcik tu beramal dengan Sayyidul Istighfar ni? Pasal takut mati hari tu. Sebab Nabi kata kalau mati, siapa baca hari tu dia mati, maka dia akan masuk syurga. Makcik nak masuk syurga sebab makcik tak tahu mati bila. Tu tanda iman. Iman tu menyebabkan dia istiqamah buat tu. Faham tak ni? Nak tahu tuan-tuan ada iman tak beriman sungguh-sungguh dengan apa yang Nabi SAW kata? Tengok Ramadan ni. Nabi kata ganda pahala sampai 70 kali ganda, sembahyang jemaah pula ganda 27 kali ganda, sampai pahala dia punya besar tu. Aku tak mau tinggal sembahyang jemaah bulan Ramadan ni pasal aku nak ambil pahala kelebihan satu sembahyang tu sampai 1800 lebih berkandaan pahala. Dia bersungguh buat itu menunjukkan dia beriman. Faham tak? Tuan-tuan nak nilai iman, tuan-tuan percaya tak percaya apa Nabi kata, tengok Ramadan ni. Culah tak culah, bersungguh tak bersungguh. Tapi satu je tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, tambah masuk 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Oi, dia puluh sungguh. Dulu saya ingat saya 10 akhir Ramadan tidur kat Masjid Batu tepi tu. Main tidur di luar tu tepi di luar sana tu. Kan? Di luar gitu. 10 akhir Ramadan. Lena terjaga. Tengok langit merah. Sekitar Lailatul Qadar malam ni. Banyak nak hujan. Perlu hujan terus. Betul semua. Tuan-tuan, orang yang yakin ada satu malam yang nama Lailatul Qadar, dia tak tinggal dah 10 akhir Ramadan dah. Sungguh. Maka tanda beriman ialah kesungguhan dia, istiqamah dia dalam ibadat. Tapi tuan-tuan, jawab ikhlas. Sedap tak semayang ni? Sedap? Angguk kemah tu. Semayang tu memang sedap. Kita ni rasa sedap kan? Allahu Akbar. Masuk maghrib dia kata lah. Masuk pula dah. Baru kemarin semayang rasa. Kita ni nak tunjuk yang kita beriman, tapi kita lack satu benda nama kelazatan. Kita kurang tang lazat ibadat. Faham tak? Dia nak pi, dia nak buat, tapi lazat tu tak ada. Bila lazat tu tak ada, tahu jadi lagu mana? Dia panggil mujahadah. Tiap-tiap hari duduk lawan tu,
Nak pi mayang jemaah lawan, nak pi mayang jemaah lawan, nak jadi orang mayang jemaah, nak istiqamah jemaah, tapi tak, benda tak sedap, jadi ke mana? Lawan lah. Betul tak saya tanya? Faham tak faham? Betul. Itulah kita lah ni. Beza dengan orang yang lazat, sedap. Orang lazat tak payah suruh. Batu azan, belum azan dia ada dah, pasal sedap bagi dia tu, semayang tu sedap. Boleh berdiri semayang, tuan-tuan tengok tarawih macam mana dekat mereka buat dekat sebagian tempat di saya tempat di Indonesia. Mereka khatam 30 juzuk Quran dalam 20 rakaat semayang tarawih. Satu malam tu khatam 30 juzuk. Kalau kita nak tunggu ke? Kita ni kalau ada masjid sebelah-sebelah, katalah masjid ni dengan masjid tu, contoh saya tak tahu lagu mana. Sini satu masjid buat 20 rakaat, satu masjid buat 8 rakaat. Yang mana ikhlas jawab? Yang mana sedap hati ni nak pergi? Habaq mai. 8 lah. Padahal tak sah pun habaq satu sembahyang Allah ganda 10 kali ganda. Kalau kita sembahyang 20 rakaat macam kita sembahyang 200 rakaat kan? Tapi cari apa? Cari 8. Pasal apa? 8 pun kira banyak. Ustaz cukup tu. Daripada lu kawan saya langsung tak main. Dia buat main, depa masjid tu buat untuk budak-budak muda ni, layan budak-budak muda buat takraw, buat dengan takraw kat masjid. Lepas tu depa petang-petang duk main takraw lah. Kawan ni main lambat, dia main lambat budak. Woi mayang oi, hampa ni orang mayang maghrib tak mayang lagi. Zat. Mayang. Dia pun pergi mayang. Sampai tu imam masmuk. Dan sampai tu dia dapat rakaat tu. Lepas tu budak yang dia panggil tadi baru masuk. Dah terlepas satu rakaat. Patutnya lepas bagi salam, yang lepas rakaat dia bagi tu lagi. Faham tak? Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Kawan yang main lambat tu bagi salam tak? Yang budak main takraw tadi ni. Dia kata ke budak tu, ni tak cukup satu rakaat lagi hantar. Dia kata, abang tak suruh cakap banyak. Ni saya mayang kat tau. Kawan saya langsung tak main. Tuan-tuan subhanallah. Tapi itulah kita. 8 dengan 20 tak apa. Yang 8 buat satu rakaat, satu muka surat. Yang 20 rakaat tadi ni sebelah tu buat baca ayat lazim je. Wadduha kuliah, wadduha kuliah. Yang mana tuan-tuan nak pergi? Yang mana? Yang surah lazim. Dia buat 20 pun 8 juga. Kita balik. Memang main potong. Tapi cerita tarawih tak tinggal. Hakikatnya itulah kita tuan-tuan. Kita nak buat tapi kita tak lazat. Kita nak buat tapi kita tak sedap. Kita bersungguh sebab iman kita tu ada, tapi kita masih belum mendapatkan kelazatan iman. Pergi sembahyang itu ada imam jemputan. Sebab tu biasa duk baca kuliah kulullah. Saya ingat nasib baiklah tak ada yang 20 rakaat express macam dekat Indonesia tu nampak kita no. Allahu Akbar. Dhalin amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ui, sebab kalau ada agaknya 3 tingkat masjid tu. Relax lah mayang tarawih ni, nama tarwihah, dia semayang rehat-rehat. Mayang macam mayang pelan-pelan, relax. Ini sampai tak sempat kesian kat makcik tu. Dia baru duduk tu ini je rakaat kedua. Allah rakaat pula dah. Elok habis rakaat 20 rakaat pakai gih untuk duduk. Penat. Relax. Tapi tuan-tuan, Allah SWT sungguh kita ada iman tapi kita tak ada kelazatan iman. Sebab tu kita masih duduk dalam posisi mujahadah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Semayang kita boleh bangkit sok. Kita bangkit sok. Bayar-bayar kita tak ada kot yang tak bangkit sok. Ingat muda-muda dulu tuan-tuan pukul 12 malam memang kan saya kena patung. Tu kira sok kat dia lah tu. Tu bukan sok, tu supper nama dia. Makan tengah malam. Sok ni waktu dia hujung tu. Beli sekitar 50 ayat daripada azan. Sebelum tu waktu sok tu hujung tu. Tuan-tuan ingat tak pasal apa kita boleh bangkit makan sok tapi kita tak boleh bangkit 2 rakaat tahajud? Kenapa?
Bukan payah pun nak bangkit 2 rakaat tahajud tu, ambil wudu, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Qul-ya, baca Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad. Lepas tu saya pergi makan. Pasal apa kita boleh bangkit makan tapi tak boleh bangkit sembahyang? Pasal apa? Pasal apa kita boleh bangkit kita boleh bangkit dah waktu tu, yang waktu lain, bulan-bulan lain kita susah nak bangkit. Kita bangkit waktu tu. Kita orang sembahyang subuh. Pasal apa kita tak boleh sembahyang qabliyah subuh padahal kita bangkit waktu tu? Ada tak waktu subuh bulan Ramadan tu, pakat main ramai kan lebih daripada biasa kan? Ada tak yang duk melinting kot luar tu tetap masuk sembahyang sunat? Ada tak? Faham tak faham soalan ni? Ada tak? Ada. Pasal apa dia tak sembahyang sunat? Padahal tahu tak sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang suruh tu khairun minad dunya wa fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Pasal apa tak buat? Tahu pasal apa? Pasal tak lazat. Dia boleh kata betul. Ustaz tak sudah cakap banyak, saya boleh mai tu bukan besar rahmat dah. Ni saya boleh mai masjid, mai Jumaat, besar rahmat dah Ustaz. Itulah cerita kita. Sebab tu ada apa tu tadi? Wahtisaban. Imanan. Pertama, syarat dia iman. InsyaAllah ada lakuk tanda-tanda iman tu. Nampak ada seronok nak mayang, seronok nak puasa, seronok nak pergi tarawih, seronok nak apa. Kita berhenti azan untuk azan tak? Tu ya. Faham tak? Seronok. Nampak seronok tu maksud tanda iman tu ada. Tapi tang lazat tu tak ada. Bila lazat tu tak ada apa ni? Dia penuh dengan cacat. Mayang kita jadi ralik banyak. Quran kita pun jadi tak bersungguh. Nak buat tapi bersungguh tak ada. Puasa kita pun ala kadar saja. Yang kita duduk tahan makan dengan minum aja. Mulut mengata kat orang ni. Mata tengok bukan lagi. Betul tak betul ni? Tak mau mengaku pula dah. Tangan duduk scroll tu. Quran tu yang Quran ni. Bacalah Quran kat handphone tu. Payah sangat. Dia waktu kita beli handphone tu pun dia pun kata, Haji, Haji pergi jalan-jalan saya upload ni dalam handphone ni. Dia buh tak, dia upload apa kita, dia buh Quran. Dia ingat kita ni baca Quran. Dia buh Facebook sebelah, TikTok sebelah, Instagram sebelah, Quran dia buh sebelah ke depan tu. Nah ni. Facebook last seen 2 minutes ago. Instagram 5 minutes ago. TikTok WhatsApp 1 minute ago. Quran last year Ramadan ago. baca saya pun baca Quran pakai ni senang sikit. Nak usung Quran tu lagi nak wuduk lah macam pakai handphone je lah. Masalah pakai handphone tu apa dia? Baru duduk baca sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Shopee keluar pula dah datang tu pula. Dia keluar Shopee pula dah. 2 bulan 2 lah, 3 bulan 3 lah. Mau panjang cerita. Lagi scroll tengok. Tahun tu lah main notification. Tahun tu lah keluar apa? Sekejap lagi kau tu mesej apa? Macam tu lah. Payah kita ni dengan ibadat ni. Tapi pasal apa? Pasal tak lazat. Tahu tak lagu mana? Maka ada wahtisaban. Pasal pun harap Allah terima. Ya Allah, mayang pun teruk lah. Terawih pun lain sangat. Lain semua terawih kita. Betul tak? Terawih kita turun kan. Buat jadi 20. Tapi dalam 20 tu ingat separuh tak sedap apa. Melilau pergi mana hanyut tu. Nah, sesemangat. Mayang kita tu galak. Macam tu lagi tak? Wahtisaban. Ya Allah, cerita lagu ni nak faham wahtisaban ni lagu ni Aku semayang tapi teruk, ya Allah, tolonglah terima dekat mana, jangan sampai tak terima langsung. Itulah wahtisaban nak faham. Faham ni? Aku puasa dah mujahadah ni daripada sok tadi azan subuh sampai azan maghrib ni. Dalam tempoh tu tak makan tak minum setitik ayak dah. Sebiji nasi pun tak makan, tahanlah. Ya Allah, terimalah ya Allah walaupun penuh dengan cacat. Itu wahtisaban, harap. Maka dengan 2 syarat ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa terdahulu.
Lepas tu tuan-tuan, Ramadan ni bulan pengampunan dia panggil. Ramadan syahrun maghfirah, bulan pengampunan. Allah sebab. Lepas tu kalau ada orang yang keluar Ramadan tapi tak dapat ampun, punya banyak Allah tabung dalam bulan Ramadan itu pengampunan. Contoh, pertama, puasa itu pengampunan. Nabi sebut tadi ni, man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa dengan iman dan harap sungguh-sungguh pada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa terdahulu. Dalam bulan Ramadan kita banyak sembahyang. Betul tak? Kalau kita rajin sembahyang semua. Ni, tuan-tuan boleh bayang tak? Malam-malam kita boleh sembahyang sampai 20 lebih rakaat tu. Sini buat berapa? 20. Best. Bagus. Selangor wajib buat 20. Jabatan Majlis Agama Islam Selangor buat peluang arahan, semua masjid wajib buat 20. Bagus. Bukan pasal 20 ataupun 8. Tahu pasal apa? Pasal kita ni sembahyang kurang. Tahu tak? Bukan pasal isu 8 ke 20 ke. Kalau orang buat 8 pun, tuan-tuan yang duduk kat depan saya, tuan-tuan kena azam nak buat 20. Bukan pasal 8 ke 20. Pasal saya nak sembahyang banyak. Main banyak dulu ni. Dulu bukan cerita sembahyang sunat tau. Sembahyang fardu pun kita tinggal tau. Betul tak betul ni? Ngakulah sikit. Itu kita. Ni Allah bagi panjang usia sikit ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buat tahun ni, belum tentu tahun depan tuan-tuan boleh sampai. Sungguhlah sikit. Kan payah mana buat tarawih. Main sunat ni senang ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak larat diri, tuan duduk. Boleh tak sembahyang tarawih? Sembahyang tarawih tu duduk? Boleh tak? Boleh lah. Tak sakit apa, duduk boleh lah. Segan Ustaz. Segan tu cerita lain. Malu. No, tak larat duduk. Duduk pun tak larat Ustaz, apa baring belakang tu. Yang lena sudah. Hari tu kacau berbual janjinya pasal mua bekat tak larat. AJK semua baring belakang 12 orang. Apa ni? Mayang lah bodoh. Marah kat orang tu. Benar. Lepas tu lagi pekat keliling macam AC kat dia. Tapi sah tuan-tuan semua. Kami yang duduk pi jemputan tazkirah Ramadan ni lagi ya. Bila ada tazkirah tarawih, dia akan buat 8. Kita ni duduk suruh orang buat 20. Saya pergi mana pun tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan tolong azam pergi di 20 tu ni. Tolong azam pergi 20. Tapi nak buat ke mana? Sagi imam habis buat 8. Bila imam buat 8, depa nak sembahyang. Autiru wa majidu wa azimu syahrukum syahrus siyami rahimakumullah. Yang tu maksud nama yang tak witir lagi ni. Imam niat saja witir, tuan-tuan niat tarawih. Imam bangun sembahyang witir 2 rakaat, tuan-tuan niat sembahyang tarawih 2 rakaat. Jadi imam habis 8 dengan 2 tarawih, dengan 2 witir, tuan-tuan dah jadi berapa tarawih dah? 10 lah. Sagi imam bangkit 1 witir, tuan-tuan niat tarawih 2 rakaat. Dia bagi salam, tuan-tuan bangkit tambah lagi 1. Jadi berapa dah? 12 dah. Sagi depa tuan-tuan sekalian, sagi depa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illa kan. Macam mana? Ya Latifu ya Kafi. Tuan-tuan pergi belakang tiang tu, usalli sunat tarawih rakaatain lillahi ta'ala. Seorang-seorang. Allahu Akbar. Tak baca apa Ustaz? Baca yang tahu lah. Kuliah Allah boleh. Panjang yang balance tu semua. Kuliah Allah pun boleh Kau tak apa kan? Pasal macam panjang Ustaz kuliah Allah tu, tak usah baca apa tu. Walau dhalin amin rukuk tu dah. Nak bagi jadi. Ni saya dah sebut ni, agak-agak boleh tak tuan-tuan buat sepanjang Ramadan ni, tuan-tuan nak bagi jadi 20 rakaat straight, tak mau tinggal langsung. Boleh tak ni? Boleh ni? Sebut boleh dulu kan. Boleh tak tahu lagi.
kata boleh dulu. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Semangat sikit. Faham tak? Tak boleh jadi. Pasal dulu kita tak semayang. Dulu banyak tuan-tuan yang tak semayang nak qadha, tuan-tuan qadha ni waktu tarawih. Itu lebih utama untuk tuan-tuan buat. Berapa tahun tak semayang subuh dulu ni? Buat 2 rakaat. Berapa rakaat tuan-tuan tinggal mayang zuhur, tuan-tuan buat mayang zuhur, qadhaan. Imam buat 2 rakaat, tuan-tuan tambah lagi 2. 2 rakaat tuan-tuan tambah lagi 2. 2 rakaat tuan-tuan tambah lagi 2. Buat 4. Macam mana? Dia bagi salam, tuan-tuan bangkit tambah 2 rakaat lagi. Baca Fatihah sudah, Fatihah rokok. Rokok memang Fatihah rokok lah. Buat simple-simple ya. Allahu akbar subhanallahil azim. Sami Allah hamdan rabbana lakal hamd. Allahu akbar subhanallahil ala. Macam tu cukup dah. Sikit-sikit lah. Mana bagi salam. Lepas tu baca tahiyat. Tahiyat pun sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama orang doa autiru wa majid, sama doa apa? Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Tu dah habis dah 2 rakaat. Bangkit tambah 2 rakaat lagi. Manfaatkan banyak-banyak. Tahu pasal apa? Sebab ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bihasanatan. Tidaklah seorang yang pada setiap sujudnya itu, melainkan dengan sujud itu Allah bagi kepada satu pahala. Wa mu'id as-sayyi'at, maka Allah ampunkan baginya satu dosa. Wa rafa'a bidarajat, Allah akan angkat bagi satu darjat. Semayang tu buat tu, satu sujud tu satu pahala, satu sujud tu satu pengampunan dosa, satu sujud tu satu Allah angkat darjat. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa banyak dosa kita diampunkan dengan sujud yang kita buat sepanjang Ramadan. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan banyak dosa, tuan-tuan banyakkan semayang tarawih, banyakkan semayang qabliyah ba'diyah. Yang kekuatan itu kita ada dalam bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Bulan lain bukan ada kekuatan tu. Bulan lain mana ada kekuatan nak semayang banyak-banyak. Sekali lepas main isyak lagi kita buat semayang witir, kita buat semayang sunat hajat, semayang sunat taubat, kemudian kita buat sunat tasbih, kemudian kita buat main witir lebih kurang 11 rakaat lagi kita buat lepas main tarawih, lepas semayang isyak lagi. Yang mana yang sudi bolehlah tunggu cerah betul kat balik. Sungguh kita tak ada kekuatan. Sebab bulan Ramadan Allah sebut baik. Nabi SAW sebut tentang Syahrul Mubarak. Apa maksud Syahrul Mubarak? Bulan yang diberkati. Berkat itu maksud apa? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Dengan berkat itu Allah limpah kat kita satu benda nama kekuatan, quwwah, qawi dalam kita melakukan ibadat. Kita boleh baca Quran banyak, kita boleh sembahyang banyak, kita boleh banyak benda kita boleh buat. Maka manfaatkan sungguh-sungguh dengan banyak tu, tanpa kita sia-siakan. Dan maka semayang ibadat yang kita lakukan jadi pengampunan dosa. Yang ketiga tuan-tuan, ada waktu-waktu Allah menunggu untuk mengampunkan dosa dalam bulan Ramadan. Antaranya ialah waktu sahur. Waktu sahur ni yanzilu Rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya. Turun rahmat Allah ke langit dunia pada thuluth min akhirul lail, sepertiga daripada akhir malam, waktu sahur. Allah kata dekat para malaikat, wahai malaikat, may yad'uni fastajib lahu, siapa doa aku nak mustajabkan doa dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, siapa nak minta ampun atas dosa-dosa dia, aku nak ampunkan dosa-dosa dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah kata, Allahumma salli Muhammad, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon keampunan pada waktu sahur. So, waktu sahur ni waktu pengampunan dosa. Maka muslimat tuan-tuan, antara amalan yang kita kena perbanyakkan pada waktu sahur selain pada makan sahur, banyakkan istighfar. Muslimat bangkit sambil masak, astaghfirullahalazim, 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 masihnya contoh. Itu lazimkan dengan perbanyakkan istighfar pada waktu sahur, sebab waktu sahur merupakan waktu pengampunan dosa. Bila Allah longgarkan berbagai bentuk jalan dan cara pengampunan dalam bulan Ramadan, tiba-tiba ada orang tak dapat pengampunan. Maka kata Nabi apa? Bu'ila, celakalah man adraka Ramadan falam yughfirlah. Ni doa malaikat Jibril alaihissalam. Nabi naik tangga mimbar, Nabi kata amin, amin, amin.
Sahabat tanya Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Kita tadi malaikat Jibril main dekat aku. Malaikat Jibril doa dengan 3 doa dan aku aminkan doa dia. Siapa yang baca doa? Malaikat. Ketua pada para malaikat. Siapa yang aminkan doa? Nabi SAW. Apa doa dia? Celakalah siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Dalam sebuah riwayat sebut, a'abadahullah, nescaya dia jauh daripada rahmat Allah. Allah tak mau tengok muka orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Semua orang dapat pengampunan tapi dia tak dapat pengampunan. Apa tanda dapat pengampunan? Satu, amalan dia bertambah. Pasal apa amalan bertambah? Pasal tubuh dia jadi ringan untuk ibadat. Tahu tak apa yang buat berat kita ni untuk ibadat? Susah. Nak bangkit qiyamul payah, nak baca Quran susah, nak pergi mayang kat masjid berat. Tahu pasal apa? Dosa duk runtun. Bila bersih dosa, jadi ke mana? Ringan dia untuk ibadat. Seronok dia untuk ibadat. Maka seronok untuk ibadat, ringan untuk ibadat, bertambah ibadat, itu merupakan tanda dosanya diampunkan. Tuan-tuan cek tengok Ramadan kita hari itu sebelumnya dengan Ramadan kita ni, kita nak masuk ni, ada perubahan dah di antara 2 Ramadan tu? Kalau ada perubahan, itu menunjukkan dosa kita telah diampunkan. Tapi kalau sama je, takut kita termasuk dalam orang yang mendapat doanya malaikat Jibril alaihissalam. Faham tak? Maka tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni, satu, Ramadan ini salah satu daripada amalan, salah satu kelebihan yang Allah nak bagi kat kita namanya pengampunan. Nah, syarat nak dapat pengampunan ni ada 2 benda. Pertamanya iman, yang kedua harap. Tanda kita sebut dah, iman ini orang tu bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat. Namun kita tahu kelemahan dari kita, maka di sana ada pengharapan supaya Allah terima walaupun amalan kita penuh dengan kecacatan. Maka Ramadan kali ini tuan-tuan kena azam sungguh-sungguh. Dia nak masuk Ramadan ni, tuan-tuan kena semangat sungguh, azam sungguh-sungguh. Satu, kena ada niat betul nak masuk Ramadan. Ini perancangan kita ni. Ada orang excited nak masuk Ramadan pasal nak kuih. Tuan-tuan dak aku nunggu yang belakang banyak. Dia masuk bulan Syaban ni dia makan sungguh-sungguh pasal apa? Ustaz, nanti masuk Ramadan ni saya nak terus. Ubah niat itu nak masuk Ramadan untuk ibadah kerana Allah. Nombor 2, kena ada perancangan ibadat. Tuan-tuan saya duk pesan daripada tadi, azam nak mayang 20 rakaat. Itu planning, perancangan. Bukan takat tu, Quran nak baca banyak mana. Nak khatam Quran tak tahun ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh khatam Quran, itu kelebihan. Kalau tuan-tuan tak boleh khatam pun, jangan tinggal Quran. Ni, sebab kita ni bila kita rasa tak boleh pergi, kita tinggal ya. Dia duk azam nak khatam tahun ni, nak khatam tahun ni, nak khatam tahun ni. Kalau nak khatam 30 hari, kena baca 1 hari 1 hari 1 juzuk. Hari ni dia dapat 1 juzuk, okey. Hari kedua dapat 1 juzuk, okey. Nampaklah boleh lah, nampak untuk khatam tu ada. Mai hari ketiga kalut lagu mana? Tinggal separuh juzuk je. Bila tinggal separuh juzuk, dia kata esok kena top up pula separuh juzuk lagi. Dah main berat dah sikit. Mai hari besoknya tinggal separuh juzuk lagi. Dia kata jam lah. Kalau nak khatam ni nak kena berderah 2 juzuk satu hari. Mai hari berikutnya, tak ada jumpa jus orange, jus apple. Tak jumpa jus Quran ni, payah kan. Memang confirm tak boleh khatam ni, tinggal tu ya, tak saya baca. Itulah perangai kita tak tahu. Kalau tak boleh khatam pun, jangan tinggal Quran. Tuan-tuan nak kena set dah nak semayang tarawih kat mana. Kalau tak dapat semayang tarawih tu, nak buat lagu mana. Tuan-tuan kena azam dah nak semayang jemaah tak mau tinggal. Tuan-tuan kena azam dah, kena set dah berapa kali nak khatam Quran, nak khatam Quran lagu mana, nak baca lagu mana, nak guna Quran mana, nak baca tang mana, waktu mana. Ini semua kena ada planning ni. Nak sedekah banyak mana. Ni tuan-tuan orang duk kempen untuk buka puasa. Tuan-tuan ambil dah lagi buka puasa ni. Setiap masjid ada semua peruntukan untuk buka puasa. Siapa kat sini yang langsung tak peruntukkan untuk buka puasa? Teruk kita ni tuan. Takkanlah setakat 102 tak boleh bagi. Semua lawak-lawak kan ni. Tuan.
Pasal apa teruk kita sampai macam tu? Pasal kita tak ada peruntukan, kita tak ada lock langsung untuk ibadat kita ni. Kita lock untuk bayar gaji, kita lock untuk bayar kereta, kita lock untuk bayar motor, kita lock untuk bayar bil, kita lock untuk bayar tu, lock untuk bayar ni. Pasal apa tak boleh nak lock sikit untuk bagi sedekah? Pasal apa tak lock sikit untuk bagi orang buka puasa? Pasal apa? Sebab kita tak ada perancangan ibadat pun dalam urusan dunia kita ni. Faham tak ni? Tak kena ada perancangan macam ni. Yang berikutnya, jaga kesihatan nak masuk Ramadan. Jaga kesihatan. Pasal kita nak ibadat banyak ni. Kontrol makan sikit, cek gula. Darah tinggi pun pergi cek selalu. Pasal takut sakit terkejut tergempak. Orang tu pergi mayang tarawih kat masjid, dia duduk lepak kat hospital. Rugi lah tuan-tuan. Jaga exercise sikit, kena walking sikit, kena apa, carilah bagi ada tenaga sikit. Sebab kita nak bersungguh dalam ibadat kita pada tahun ini, insyaAllah. Yang berikutnya, doa jangan tinggal. Allah balighna Ramadan, Cik Imam sebut tadi ni. Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, sampaikan kemudian Ramadan. Minta tu sungguh-sungguh tu, pasal takut kita tak sampai. Bagi Allah bagi panjang bukan dekat Ramadan ni, minta Ramadan ke depan, Ramadan ke depan lagi, Ramadan ke depan lagi, Ramadan ke depan. Pasal dulu 10 tahun agaknya Ramadan kita buang betul je. Orang dapat manfaat macam-macam, kita tak dapat apa pasal kita main-main lah Ramadan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak pihak masjid. Terima kasih banyak tuan-tuan yang memberikan perhatian. Nampak teruk dah ni. Boleh lagi insyaAllah. Boleh lagi lah tuan-tuan duduk aja, saya nak bercakap. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Saya sangat besar hati dapat main ke tempat tuan-tuan ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi di masa ketika. Minta ampun, minta maaf salah dan silap. Semoga Allah memanjangkan usia-usia kita. Kita dapat masuk ke Ramadan kali ini. Allah memudahkan urusan kita. Allah bagi kesihatan kepada kita untuk kita perbanyakkan ibadat dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada Allah. Terima semua amalan kita buat dalam Ramadan ini. Dan Ramadan ini jadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.